Dalam banyak-banyak sampel yang sampai, ini aku biar dulu. Ini relax dulu. Yang ini penting, sekolah dah nak buka guys. Kasut sekolah baru, aku ingatkan tak sempat order. Baru order 2-3 hari lepas dah sampai. So aku order yang jenis bertali. Untuk anak aku yang form 1 kena pakai kasut hitam kan. Aku order yang jenis bertali lah. So packaging dia macam kita beli dekat kedai kasut lah. Ini kasut dia guys, baru. Yang ini dia kata susah nak berbau. Kalau berpeluh pun tak ada masalah, tak ada bau masam. Dia punya padding dekat dalam ni, dia punya insole memang lembut guys. Jenis yang anti slip tapi still lembut, tak keras. Dan dia punya kualiti solid dan premium. Yang jenis bertali nampak lagi kemas, lagi cantik, lagi nampak dewasa look lah. So yang ini sangat-sangat recommend guys. Harga dia murah, tengah viral. Kalau korang lambat mungkin dah tak ada stok lah. Sebab sekarang ramai orang berlumba-lumba nak beli kasut. Dah nak buka sekolah, dah tak lama dah. Kalau korang beli hari ni kan, aku rasa masih sempat. Korang boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah, korang akan dapat full set macam aku dapat ni. Yang ni yang jenis bertali punya.